Panduan pengguna pengesahan 2 faktor 2FA. Apakah yang anda perlukan? Anda perlu muat turun aplikasi Google Authenticator. Langkah pertama, log masuk ke akaun KAB Gold anda seperti biasa. Langkah kedua, tekan bahagian kanan atas dan pilih profile. Langkah ketiga, pilih security, kemudian klik butang enable 2FA. Langkah keempat, kod QR akan dipaparkan di skrin. Salin pautan di bawah QR. Langkah kelima, buka aplikasi Google Authenticator. Langkah keenam, tambah akaun dan imbas kod QR. Sekiranya tidak boleh imbas, tampal pautan yang sudah disalin. Langkah ketujuh, aplikasi anda kini memaparkan kod 6 angka yang bertukar setiap 30 saat. Langkah ke-8, kembali ke halaman KAB Gold, masukkan kod 6 angka dalam ruangan verification code, kemudian klik verify dan continue. Langkah ke-9, satu pengesahan email akan dihantar. Buka email dan klik pautan pengesahan. Langkah ke-10, selesai, 2FA kini aktif pada akaun anda. Penting, untuk langkah 9, wajib pemilik sebenar akaun email sahaja yang dapat menyelesaikan pengaktifan. Pautan email sah selama 30 minit sahaja. Jika tamat tempoh, mulakan semula dari langkah pertama. Kod sandaran, sebaik sahaja 2FA diaktifkan, sistem akan memaparkan 8 kod sandaran sekali sahaja. Kod sandaran ialah kunci ganti. Jika anda kehilangan telefon atau tidak dapat membuka aplikasi Authenticator, anda boleh menggunakan salah satu kod sandaran ini sebagai ganti kod 6 angka. Salin dan simpan kesemua 8 kod sandaran di tempat yang selamat. Jangan simpan di dalam telefon yang sama sebagai satu-satunya salinan. Setiap kod hanya boleh digunakan sekali sahaja. Selepas digunakan, ia luput secara automatik. Kod sandaran tidak akan ditunjukkan semula. Pastikan anda menyimpannya sebelum menutup skrin.